Pelakon Nora Danish baru-baru ini berkongsi satu luahan yang buat ramai netizen rasa dekat dengan diri sendiri. Menerusi perkongsiannya di Threads, Nora bercakap tentang proses berubah menjadi insan yang lebih baik dan menurutnya, perubahan itu bukan bermaksud seseorang sudah sempurna. Katanya, bila seseorang mula cuba perbaiki diri, itu sebenarnya cuma sebahagian daripada proses belajar dalam hidup. Perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Nora juga mengaku yang iman manusia memang ada turun naiknya. Ada hari kita rasa kuat, tenang dan yakin, tapi ada juga waktu hati jadi lemah tanpa sebab yang orang lain nampak. Apa yang penting bagi dirinya bukan soal siapa paling sempurna, tapi siapa yang masih terus mencuba untuk jadi lebih baik daripada semalam. Luahan ringkas itu ternyata menyentuh hati ramai kerana ramai yang rasa mereka juga sedang melalui perjuangan yang sama, berperang dengan diri sendiri setiap hari tanpa orang lain tahu. Kadang-kadang, orang nampak perubahan seseorang dari luar saja, tapi tak ramai tahu betapa banyak perkara yang sedang dia lawan dalam diam. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.